Bila Fiza buat macam ni, mujarab, berkesan. Tutup macam ni, lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim 3 kali, lepas tu yang 3 kul 3 kali, lepas tu ayat kursi 3 kali. Dah habis baca tu semua, tarik nafas, hembus. Bagi tapak tangan ni panas tau. Panas, hembus tu, kita punya nafas tu dah kena tapak tangan, dah rasa panas. Sapu satu muka. Satu muka, atas kepala, semua area, sampailah hujung kaki. Sampailah hujung jari kaki kita. Sapu semua. Rasa lain tau. Rasa macam badan sedap. Terus sendawa keluar. Kalau sendawa ke, rasa nak buang angin ke, nak membuang kat tandas ke, teruskan. Teruskan. Itu maksudnya berkesan. Kalau Fiza, Alhamdulillah mujarab, berkesan. Apa yang Fiza perasan, apa yang Fiza telitikan, sebelum kita kena gangguan sihir santau tu, sebelum tu, dia kena masukkan jin tau. Ya, orang sana tu, bila dia nak hantar benda-benda ni, sihir santau, dia kena masukkan jin dulu dalam badan mangsa. Macam mana dia masukkan? Dia hantar lah. Sebab tu kalau kat luar kita ni tak ada dinding, dalam badan kita kosong, tak ada ayat kosong, tak ada ayat Quran, kalam-kalam Allah, luaran kita pun tak ada dinding, senang masuk. Tapi cuba amalkan. Baca yang tu, hembus satu badan, ataupun baca Al-Fatihah ke, baca apa-apa surah, lepas tu hembus kat tangan, tu sapu tu badan. Kalau ada benda-benda macam jin ke syaitan iblis, dia cuba nak masuk, kita dapat rasa tau. Kita rasa sini panas. Ataupun dia selalunya apa yang Fiza teliti, Fiza perasan, dia masuk dekat belakang tengkuk. Tiba belakang tengkuk, kita dapat rasa. Dapat rasa. Sebab dekat luar kulit kita ni dah ada dinding. So kalau ada benda lain nak masuk, jin nak masuk, kita dapat rasa. Tiba panas. Panas ataupun ada rasa gerak-gerak macam tu. Mungkin lain orang, lain cara, lain pengalaman. Tapi Fiza share pengalaman ni. Tapi kalau you buat benda ni, you telitikan, tengok betul-betul, perhatikan, insyaAllah boleh dapat rasa, dapat nampak benda ni. Segala gangguan, sihir, santau, apapun gangguan tu, gangguan jin, cara dia, pattern dia, sebelum nak merasuk ke apa, dia kena masuk dalam badan mangsa tu. Tu insyaAllah, kita bukan nak belagak, bukan nak berlawan dengan siapa-siapa. Cuma kita sayang diri sendiri. Orang lain dia boleh tolong kita mungkin 20%, 30%. Selebihnya kita kena usaha sendiri. Kena usaha sendiri untuk cari cara macam mana nak benteng diri, jaga diri. Salah satu dia, yang inilah amalan simple, mudah, boleh buat. Boleh buat, amalkan tu. So kita insyaAllah kat luar kita, dalam kita pun ada bacaan Al-Quran, zikir-zikir. So kat luar kita pun dah ada perisai.